Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti. Kembali lagi dalam segmen Similarities Word. Hari ini kita akan belajar satu perkataan yang sangat biasa kita dengar dalam bahasa Melayu, iaitu fardu. Tahu tak, sebenarnya perkataan fardu ni berasal daripada bahasa Arab, iaitu farada. Dalam bahasa Melayu, perkataan fardu membawa maksud kewajipan yang dituntut atau ditentukan oleh agama. Contohnya, solat 5 waktu adalah fardu bagi setiap Muslim. Aslu kalimatin fardi fil lughatil arabiyyah huwa al-ilzam wal wujub. Ay-syai'u alladhi awjabatullahu ta'ala ala ibadihi. La yajuz tarkuhu min ghairi udrin syar'iyyin. وقد ورد هذه الكلمة في القرآن الكريم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد Sadaqallahul Azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah mewajibkan, yakni menurunkan dan menetapkan Al-Quran kepadamu, pasti akan mengembalikan ke tempat kembali. Perkataan farada dalam ayat ini membawa maksud menetapkan atau mewajibkan. Dalam bahasa Arab, farada bukan hanya digunakan untuk ibadah seperti solat atau puasa, tapi juga membawa maksud sesuatu yang telah ditetapkan atau diwajibkan. Apabila perkataan ini masuk ke dalam bahasa Melayu, maknanya menjadi lebih khusus, iaitu merujuk kepada kewajipan agama. Contohnya, fardu solat, fardu puasa Ramadan, fardu haji bagi yang mampu. Kita juga biasa mendengar istilah fardu ain dan juga fardu kifayah. Tahu tak fardu ain itu apa? Fardu ain ialah kewajipan yang mesti dilakukan oleh setiap individu Muslim, seperti solat 5 waktu. Manakala, fardu kifayah pula ialah kewajipan yang memadai jika telah dilakukan oleh sebahagian daripada masyarakat, seperti menguruskan jenazah. Jadi, inilah persamaan antara perkataan fardu dalam bahasa Arab dan juga fardu dalam bahasa Melayu. Dua-dua ni membawa maksud sesuatu yang diwajibkan, khususnya dalam konteks agama Islam. Semoga video ini memberi manfaat. Jumpa lagi dalam siri simulasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.